Ramai orang cakap, bagi harga turun dulu, baru saya beli. Bila harga betul-betul turun, mereka cakap pula, tunggulah, nanti mesti turun lagi nya. Akhirnya, tak beli-beli juga. So, hakikatnya, tiada siapa boleh teka bila harga paling rendah. Tapi, satu perkara kita tahu. Bila harga turun, duit yang sama boleh dapat lebih banyak gram emas. Sebab tu orang yang berjaya bukan sibuk meramal harga. Mereka sibuk mengumpul gram secara konsisten. Hari ini harga mungkin nampak mahal. Beberapa tahun lagi harga hari ini mungkin nampak murah atau pasti murah. So jangan tunggu harga yang sempurna. Mulakan dengan kemampuan yang ada. Kalau nak mula simpan emas melalui Gap serendah RM100, DM saya bantu anda mula langkah pertama.